من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Muka 12 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Kitab Misbah Munir, muka 12. Cesta. Tanbih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, perjagaan. Tanbih maknanya, tanbih makna peringatan. Bermula perkataan wajib. Hak dia panggil wajib tu banyak makna. Kita panggil wajib banyak makna. Budak panggil wajib ke dah? Wajib lillah. Orang tak percaya wajib lillah. Wajib ke apa tahu. Wajib banyak makna tetapi disebut di sini 4 jua. Di sini yang nak sebut 4 je wajib. Kita nak panggil wajib. Wajib ke apa? Satu, wajib pada syarak, iaitu wajib pada syarak badal dia. Satu nah. Ada yang dua, wajib pada aridhi ataupun wajib pada aradi. Aridhi dah banyak kita baca aridhi dah. Yang tiga, wajib pada adat. Dan yang keempat, wajib pada akal. Yang buat tengok. Kita faham tak sasa tu. Kita faham mudah-mudah. Kita tak usah baca urai lagi, cuba sarut kita. Yang wajib syarak ke apa? Wak boleh pahala, ingat dosa. Siap. Biar pula Umar wajib aridhi kono. Tak tahu. Umar wajib adat kono. Tak tahu kok. Yang betul tak tahu dengan nak royak ni. Arifin wajib ada akal kono. Lama dah Arifin mosan dah ni. Orang lain mau satu Arifin mosan dah ni. Dia wajib pada akal lama dah. Abang nak kata. Rayak abang. Ke apa? Mulut gerak ngak. Tak bunyi suara Ngak. Ngak mulut. Wajib akal bangak. Bangak. Dengar molek. Rayak yang ada tidur mi. Ambil apa mau dengar aku. Dia bawa masuk.
Arifin ni nombor 3 lah. Padahal hal 3 lah. Arwah 3 lah. Wajib pada syarak hak kita duk bilas sekali dengan 5 hukum tu. Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Tu wajib syarak ni ya cuk dia tu ada 5. Lepas tu iaitu wajib pada syarak ni buat boleh pahala, tak buat dosa. Tu bagi wajib pada syarak. Misalnya semaya. Yang kedua wajib aridhi hak ni jaga kita dengar. Wajib aridhi ni iaitu wajib hak Tuhan janji. Tuhan janji sebab Tuhan janji. Supaya tiap-tiap jambul nyawa wajib mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wajib apa tu? Wajib aridhi. Wajib sebab Tuhan janji. Wajib baru datang. Aridhi ni makna baru datang. Ya benda bukan benda wajib asal, tapi sebab apa jadi wajib? Sebab Tuhan janji. Orang buat amal baik ke masuk syurga. Orang beriman masuk syurga. Tu. Orang kufur masuk neraka. Tu wajib aridhi. Tu sebab janji Tuhan. Tu nah. Anda molek bang, dak anda bang. Kalai bah mana bang? Kok dia kalai. Ingat molek. Esok lakah ingat molek. Tak apa tak si tanda pun. Gerti. Anda baca faham makna gerti. Yang tak anda tulis pun tak apa. Yang ketiga wajib pada adat. Kita baru ngaji lepas minggu ni. Lepas ni wajib pada adat maknanya adat hari kita duk kelih hari-hari ni. Baru kita makan nasi kenyal, 2 pinggan, 3 pinggan kenyal, wajib kenyal. Tak makan kenyal, itu mustahil. Duk dia tak makan nasi apa pagi sampai petangnya. Apa nak makan nasi? 3 biar tak makan nasi. Apa nak makan nasi? Kenyal. Apa nak makan nasi ngari pula? Kenyal. Mustahil tu. Ada tu. Kenyal ke apa? Kenyal mecok lah. Kenyal nak ngepek lah tak makan nasi. Kenyal makan tepung lah. Yang makan kenyal ke lain. Nak makan apa? Kenyal tu mustahil. Wajib pada adat iaitu benda hak berlaku ulet-ulet. Sekurang ulet tu 2 kali. Dan ulet mesti ada aku tu lah. Supaya kita makan nasi. Seneka sore, sekawuh sore. Allah nye. Wajib nye. Dia wajib lah. Dan wajib pada akal. Kita ngaji lama dah, lupa dah. Bagi akal kita tak terima kata tak ada. Tak terima atau tak ada, wajib mesti kena ada benda tu. Tu wajib pada akal. Bagi yang dikira pada akal, digambar pada akal, tak boleh terima kata tak ada. Benda tu wajib. Akal kita nak terima tak boleh, tak nampak kata tak ada benda tu. Tu benda wajib. Tu wajib pada akal. Kita reti lama dah wajib pada akal lah. Adat kita baru reti. Aridhi jari tak reti. Syarak kita reti lama dah. Itu hukum bekah. Wajib pada akal tu kita nak ngaji dalam bab sifat 20. Wajib adat ni jari kita nak ngaji. Aridhi pun jari nak jumpa. Ingat 3 bahasa, 4 bahasa wajib. Tu 4 yang nak sebut di sini 4. Demikian juga perkataan mustahil. Seperti juga mustahil, tapi mustahil pada syarat tak ada weh. Mustahil ada 3 ya. Wajib ada 4. Mustahil ada 3. Perkataan mustahil iaitu 3 perkara. 1 mustahil pada aridhi. Gulawai wajib aridhi di atas tu. Lepas tu yang kedua mustahil pada adat. Gulawai wajib pada adat di atas. Dan yang ketiga mustahil pada akal. Gulawai wajib akal di atas. Lepas dah laka tu. Lepas dah laka aridhi tu. Aridhi kita tak biasa jumpa. Jumpa adat tu baru jumpa bangun-bangun ni. Akal tu duk ngapal lama-lama dah. Syarak duk ngapal lama-lama dah. Berarti 3 ni pula. Mustahil ada 3. Mustahil pada syarak ada tak? Tak ada mustahil pada syarak. Syarak yang hukum lain, ada wajib dia. Benda lain tak serupa lah.
Mustahil harus dengan wajib dia sepa. Mustahil tak ada syarat. Dah haram. Syarat yang 5. Yang 5 yang ikut lain. Nah. Demikian lagi perkataan harus. Harus pak juga. Harus pak juga. Mustahil ya 3. Harus pak ya ada dari syarat lagi pak. Sepengah wajib. Harus maka iaitu 4. Harus pada syarat. Sepengah wajib tu lah. Wajib tu buat boleh pahala dak buat dosa. Harus ikut. Buat apa dak buat apa. Harus. Harus pada syarat. Dan yang kedua harus pada aridi. Gulawai aridi atas lah. Gulawai harus dia. Boleh. Orang kufur tu nak buh nakal, nak buh segar boleh. Tu harus. Ya janji tapi haruslah bagi dia tu. Dia nak ampunkan. Tu harus. Dan pada adat. Dan pada adat. Dan harus pada adat. Dan harus pada akal. Maka tiap-tiap satu daripada tersebut berlainan. Berlainan maknanya. Lain-lain lah. Kita harus yang supaya belaka. Harus pada apa? Pada syarak. Harus pada akal. Harus pada adat. Harus pada aridi. Berlainan maknanya. Hendaklah mengambil perhatian pada huraian yang telah lalu. Kita perhati hak lepas dah. Ya huraian lepas dah. Huraian yang kelima. Pada menyatakan ilmu usuluddin. Huraian kelima nak menyatakan ilmu usuluddin. Bermula perkataan, bermula permulaan dan ummi. Mula tu mubtada. Lepas tu permulaan tu nak kecek benda yang nak kecek. Bermula permulaan tu dan ummi atau asas. Permulaan kan remtun dan ummi. Ummi ni apa? Puntan asas ni puntan. Ummi tonto kun. Tonto nah. Atau asas. Permulaan senayu ummi, senayu asas bahasa Arab. Bagi segala perkara, segala perkara tu yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Semua perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf tu sebagai tuntutan yang putus. Apa tuntutan yang putus yang dihukum ke apa? Tuntutan yang putus. Tuntut atas orang mukallaf. Lepas tu tuntutan yang putus. Bagi hukum apa ni? Hukum syarak lah tu. Tuntutan yang putus hukum syarak. Hukum apa? Hukum apa ni? Tutup yang putus. Suruh teke yang sungguh. Ke apa? Tak boleh nak faham. Wajib. Tutup tak putus sunat. Bui pilih harus. Lari. Tutup lari. Lari tak sungguh, tak putus, makruh. Tutup lari yang sungguh-sungguh putus. Tu haram. Ni tutup yang putus. Mana tutup di sini suruh. Suruh yang putus. Mukallaf suruh yang putus. Wajib lah ni. Wajib. Anda molek ni. Yang ni wajib. Tutup yang putus ni wajib. Atas mukallaf. Wajib ditutup atas mukallaf. Sebagai tutup yang putus. Tu wajib. Kalau sebagai tutup yang tak putus. Tu sunat. Tutup yang putus tu wajib. Yang dinamakan dia fardu ain. Tu. Fardu tu wajib lah tu. Ain tu tiap-tiap mukallaf. Tu ain tu. Ain tu makna seorang diri. Mang, yang tidur mang. Ain seorang diri. Diri tiap-tiap diri seorang. Ain. Tiap-tiap seorang diri. Tiap-tiap diri seorang. Fardu tu wajib. Atulah fardu dengan wajib tu atulah. Anda molek. Jadi wajib lah. Wajib ain pun panggil. Fardu ain pun orang panggil. Wajib ain pun panggil. Fardu ain pun orang panggil. Wajib ke apa? Kena buat dia? Iyalah. Tu. Iyalah tu khabar bagi permulaan. Permulaan asas segala yang ditutup atas tiap-tiap mukallaf sebagai tutup yang wajib yang dinamakan fardu ain itu. Iyalah. Gapo mula-mula sekali? Iyalah. Itu khabar dia di situ. Gapo mula-mula sekali? Iyalah mengenai ia akan Allah Ta'ala.
Benda wajib semua, hak mula-mula sekali wajib ialah mengenal Allah Ta'ala. Okey, wajib maya dulu. Wajib maya tu nama 2, nama 3, nama 4, nama 5 tu lah. Hak wajib mula-mula sekali mengenal Allah. Dalam bab usuluddin. Lepas kenal Allah, kenal malaikat, kenal rasul, kenal apa tu? Ni perkara tu. Tu masuk dalam kumpulan hak mula-mula wajib. Tu bukan maya dulu wajib nah. Maya tu nama 2 pula. Syarat kumpulan benda wajib nama 2. Hak kumpulan benda wajib yang pertama iaitu mengenal Allah. Dan rasul, mengenal rasul. Itu rukun iman. Rukun iman dengan Islam, iman dulu. Dan dikandaki dengan mengenal itu, nak kenal lagu mana? Ada panggil kenal-kenal tu. Kenal Allah, kenal lagu mana? Nak kenal Nabi mati lama dah. Duduk kubur lama dah. Duduk mana kubur dia? Kita nak pergi Mekah, nak pergi Ali, nak kenal, nak tengok rupa dia. Bukan. Mengenal itu, tu tengok. Gapo mengenal itu? Murak dengan kenal tu. Dikandaki dengan kenal itu tu. Mengetahui. Kita tahu tu, kenal tu. Serta mengaku putus di dalam hati. Mengaku putus ni mengaku jazam. Mengaku putus ni makna mengaku kejap. Lebih kurang lah makna putus di atas tu. Tutup tekan putus kat tu. Ni mengaku putus makna jazam, pegang kejap kong. Tu putus. Makna mangkong. Kita pegang. Pegang dalam hati kita, mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh. Kita mengaku, kita percaya dan mengaku tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tu orang panggil makna kita kenal. Benda kita tahu, benda hak wajib bagi Tuhan, kita mengaku sungguh. Kita tahu serta mengaku sungguh. Tak tu ya. Pas tak tahu nak mengaku kena, tak boleh, kena tahu dulu. Kena ngaji dulu kita tahu. Baru tahu tu kita mengaku sungguh. Terpegang kejap, mengaku putus. Mengaku yang jazam, yang kejap kau, tak gonje dah. Tu makna kita kenal tu. Kenal Allah tu. Ngaku gapo, ngaku percaya gapo. Segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil. Kita mengaku pula, orang panggil tentu tidak. Tentu sungguh benda wajib, tentu tidak benda yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ini 2. Dan segala yang harus kita tahu juga, harus bagi Allah Ta'ala, kita mengaku juga. Serta dalil-dalilnya. Ada dalil hati. Bukan turut orang. Orang royak kita hati. Orang royak kita hati. Dalil tak tahu, tak reti, tak pandai nak kira. Nak kira pandai dalil dia. Demikian juga sepatu juga mengetahui. Apa tu? Mengaku mengetahui, dikandaki kenal juga tu. Kenal Allah dan kenal Rasul. Demikian juga mengenal Rasul. Tadi mengenal Allah di atas dah. Ini demikian juga mengenal Rasul. Juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul. Kita orang mukallaf kena mengaku, ngaku kata sungguh benda wajib bagi Rasul, tak ada. Dan serta dalil dia. Benda wajib bagi Rasul serta dengan dalil dia. Dan tentu tidak segala yang mustahil. Kita ada budan situ lah. Lagi pula tentu tidak ya buh anak rogak sekor. Anak rogak sekor tu gati dan tu. Gati dan. Dan tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Kita mengaku lagu tu. Tu hak Rasul. Dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Jadi hak Tuhan kita nak kenal 3. Ngaku serta percaya putus. Lepas tu hak Rasul pun 3 juga. 3 perkara. Tuhan apa 3 perkara? Benda wajib ngaku kata sungguh. Benda mustahil ngaku kata tidak. Benda harus boleh berlaku. Tu Tuhan 3. Hak Rasul seperti juga 3 juga. Mengaku kata wajib, benda hak wajib tu.
Mengaku kata tidak benda hak mustahil tu. Dan harus mengaku kata boleh. Semua tiga-tiga tu, tiga hak Tuhan, tiga rasul tu kena ada dalil, kena reti dalil. Walaupun dalil dengan cara ijmali pun tak apa dah. Serta dengan dalil-dalilnya. Bukanlah dikandaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan. Nak kenal Allah, kena tengok Tuhan, kena tahu zat Tuhan, gitu gini. Ada kaki, ada tangan. Cak merah, cak apa, bukan tu. Zat dia lagu mana, bertokar ke, bulat ke, empat segi ke, atau bukan. Zat dia, bukan sifat tu. Nak tahu sifat-sifat ni, benda yang wajib kau data. Benda yang wajib kita ngaku kata sungguh. Benda yang mustahil kita ngaku kata tidak. Tak tu ya. Zat dia tak kena ni. Tak wajib kita tahu zat dia. Hakikat zat dia lagu mana tak wajib tu. Tu bukan tu nah. Kerana yang baru kita ni, kerana kita yang baru ni tak dapat mengetahui akan hakikat Tuhan yang qadim. Yang baru tu siapa? Yang baru ni maknanya kita, makhluk. Tanda situ. Kita atau manusia ni tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Yang qadim ni yang baqa, apa yang sedia, iaitu Tuhan. Yang qadim iaitu Tuhan. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan ummi. Itulah dinamakan ilmu ini. Ni syukurlah. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan ummi. Kita nak kenal Tuhan ni, nak kenal Allah ni, ialah ummi, ialah permulaan. Itulah dinamakan dia ilmu ini. Itulah hak panggil dinama ilmu ini, ilmu permulaan, ilmu ummi. Dia panggil ilmu ummi. Dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Usul tu mana ummi, ataupun usul tu makna tunye, permulaan, ataupun usul tu makna asas. Habis tu ya panggil ilmu usuluddin. Ilmu permulaan agama. Ilmu ummi agama. Habis tu dia panggil ilmu ni lalu. Ya, ilmu ummi agama, ilmu apa ummi agama? Ilmu usuluddin. Ambil nama mai tak situ lalu. Ambil permulaan mai buat nama lalu. Kena sungguh. Dan juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid pun panggil juga. Ilmu tauhid pun dia panggil. Kenapa? Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini mentauhid ia akan Allah Ta'ala. Orang ngaji ilmu ni ia mentauhid ke Allah Ta'ala. Mentauhid ni tidak syirik. Mana ada Allah Ta'ala ya di Tuhan dalam hati dia. Tidak mensyirikkan benda-benda lain. Tak seperti orang musyrikin, dia sembah takung, sembah gapo, dia sembah berhala, sembah gapo tu. Royak ada sembah Tuhan, sembah takung hati. Itu syirik. Mengasahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan maknanya membilik Allah Ta'ala satu je sebagai Tuhan. Itu tauhid. Tauhid itu makna satu. Wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan Allah Ta'ala. Dia panggil juga ilmu menyatukan, ilmu tauhid. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Dia panggil juga ilmu kalam. Kerana bercaraan kalamullah yang sangat payah, dia panggil ilmu kalam juga. Kerana bercarakan kalam, sifat kalam Allah Ta'ala yang sangat payah, sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dulu-dulu. Orang ngaji ilmu ni dia panggil ulama mutakallimin. Ilmu ni ilmu kalam. Kerana sifat kalam Allah Ta'ala tu dia payah nak bercara. Dia cara lama-lama dia panggil ilmu kalam. Dan ni Fuq Makri dia panggil ke Fuq ulama ni dia kata Fuq ahli kale, dia kata ahli kale. Kale wayune dia panggil. Dia panggil molek, dia panggil salafi Fuq ya. Dia tak panggil Fuq Wahabi. Dia tak panggil, dia panggil kale. Dia panggil kita kale. Dia panggil Fuq ya salafi, Fuq turut Nabi kata. Turut Nabi kata. Tu atas. Zat Tuhan di atas. Ada jihad. Kita zat Tuhan tidak bertempat di mana-mana. Tidak bersakut dengan tempat Tuhan, tidak bertempat lagu mana wallah lah.
Tuhan tak suruh kita kira saat dia. Ya tak boleh. Tuhan duduk di atas perkara ya. Sebab Tuhan royak diri, Tuhan duduk di atas. Tempat Tuhan iaitu di atas. Tuhan ada tempat. Ya Tuhan ada tempat. Sebenarnya ya ada Tuhan ada tempat. Kita Tuhan tidak bertempat. Sofi bau ni ke apa? Tuhan duduk segala tempat. Tu Sofi hak sesat nah. Sofi ada dua bau ni ke. Sofi bau ni tengah jadi tempat sepian. Tu Fatul Ribin tu Sofi dah tempat. Hak bertempat di segala tempat tu satu tak boleh, terbatal juga. Tempat duduk belakang, Tuhan duduk lalu bayamai lah macam-macam. Dia tak kena tu. Tuhan tidak bertempat. Ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tidak bertempat. Dikandaki dengan dalil. Panggil dalil-dalil tu gapo? Dikandaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil yang ijmali. Dalil yang bahasa ijmal, dalil borang. Dalil yang tak kena hurai, tak kena hurai sosok. Iaitu yang reti, yang dia tulis gini lah, yang renti. Kalau tulis gini sungguh baca yang rantai tapi tak masuk maknanya. Yang renti, reti. Kalau reti ada kita tak tulis nem, dia tulis reti gitu ya. Arti itulah, arti yang reti kita tulis renti gitu. Baca gitu lah, yang baca rantai lah. Yang renti ampunyonyo, reti tu dia bagi dirinya, ia reti sore ya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu. Ia tak pandai nak kira dalil itu gitu gini tak pandai. Tapi tahulah kata demo tu benda tu yang didalil, benda tu yang didalilnya. Tapi nak hurai ke mana tak andar. Tu dia panggil dalil ijmali, tak apalah. Ya tak, kalau tanya tahu mana kata tu ada ayat kana. Tak tahu ngawe royak. Tu tak boleh kata tu mukallid, orang turut orang. Kita nak fikir pandai. Cara fikir tu royak tak apa. Iaitu dunia ni. Dunia ni. Tanda kata ada Tuhan dunia ni. Langit bumi ni. Apa lagu langit bumi? Aku tak nak urai lah. Putih tu langit bumi ni tanda kata ada Tuhan. Sebab apa langit bumi ni Tuhan buat? Tu dalil kita tak apa dah. Orang panggil tu dalil ijmali. Yang kita boleh lepas tu. Apa dah? Pahagu mana langit bumi tu sakup apa dengan Tuhan? Aku tak reti dah lah nak royak. Apa dah, lepas dah. Dia pandai royak, pandai hurai, pandai royak pula tu. Tu panggil dalil tafsili. Dalil hurai-hurai tu aling lah. Ya reti ampunnya bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhat yang datang atasnya. Kalau orang soal tanya syubhat mari urai tak pandai dah. Itu panggil sekadar dalil ijmali. Atau pada menolakkan iktiraq. Iktiraq ni leteh. Singkit kuang. Orang nak leteh dia. Sing toyang leteh. Iktiraq ni makna orang hak bangkang. Orang nak leteh dak resi tu. Dak gitu dak tak kena percaya tu Allah tu. Kita nak royak guna. Tak anda nak royak. Kita tahu kita percaya seorang diri kita, tapi kita tak pandai nak hurai. Itu panggil dalil ijmali. Syubhat pun tak pandai nak royak, nak hurai. Iktiraq pun tak pandai nak olok. Itu panggil dalil ijmali. Adapun dalil tafsili. Tafsili tak wa'iyah lah. Wa'iyah malah ijmali ada ya. Tafsili ada ya. Malah juga. Iaitu dalil yang reti ampunyonyo bagi dirinya. Diri yang reti dah. Dan kuasa. Dan sini serta. Dan serta kuasa pada menghuraikan segala syubhat. Ia nak hurai syubhat ni boleh royak so. Orang lekok kau tu ya royak boleh. Orang lekok kau ni ya royak boleh. Orang soal gitu ya royak boleh. Dan segala iktiraq. Segala iktiraq letengnya atasnya. Ia boleh royak, boleh hurai lakau. Maka iaitu fardu kifayah. Dalil ijmali fardu ain, dalil tafsili fardu kifayah. Lagu mana fardu kifayah? Maknanya wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Masafatul qasri ni mana tu ya urai tu? Yakni tu masafatul qasri tu makna dia. Yakni perjalanan yang harus qasar. 90 kilo. Tani Naga boleh tak? Tani Naga kat ya dah.
Tu. Masafatul qasri tu kena ada seorang sekurang-kurangnya. Yakni masafatul qasri yakni perjalanan yang harus qasar. Ada seorang. Ada seorang yang mengetahui akan dia. Kan dalil tafsili, ngerti. Pak kita ni banyak, 3 wilayah ni banyak dah. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili, dia ada itu tulis Maka jika tidak ada mengetahui dalil tafsili, ya satu itu berdosa semua. Taning siapa nara, tak ada sore buk. Berdosa semua. Kita lah ni ramah, kita ni ramah dapat kita 3 wilayah ni ramah. Malah. Buat faham semula anjir dah tu. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala itu wajib tu. Setiap kalah kita mengaku tanya amat banyak. Wallah Allah inna bika jununi wal juzami wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syayatin yahduruna. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah wal 'afiyata fid-din wa dunya wal akhirah wa fil ahli wal jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.